Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Negeri Sembilan bersih, muafakat sejahtera. Yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Johar selaku Ahli Dewan Negara Kerajaan Negeri Sembilan, yang saya hormati Encik Hanafi bin Jamaluddin selaku penceramah jemputan kita hari ini yang merupakan Presiden Benevolent Malaysia, barisan penganjur daripada Dakwat Kanan dan rakan kerjasama mereka iaitu Persatuan Pelajar Islam Negeri Sembilan serta para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dan penghargaan kepada kehendak Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-samalah pada malam ini untuk dalam sesi diskusi bersama serta penerangan. Kalau dalam bentuk secara dakwahnya, kalau kita boleh katakan sebagai usrah lah kan. Dan program ini merupakan cukup bermakna bagi kita iaitu yang berjudul Negeri Nan Sembilan, Demokrasi Tradisional Beroperasi. Sebelum saya memberikan sedikit pengenalan berkenaan dengan program ini, saya menyerahkanlah ucap tama ini kepada Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Johar selaku Ahli Dewan Negara untuk menyampaikan sedikit kata-kata aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Aiman selaku pemudah cara program kita pada malam ini, di mana kita akan bincangkan tajuk Negeri Dan Sembilan, memahami bagaimana demokrasi tradisional beroperasi. Saudara Hanafi selaku pembicara utama, rakan-rakan yang hadir daripada seluruh pelosok Negeri Sembilan dan Malaysia yang berminat dengan isu hangat yang berlaku di Negeri Sembilan. Ia merupakan apa orang Inggeris sebutkan sebagai blessing in disguise. Padanya sesuatu yang rahmat di sebalik krisis yang berlaku, di mana kita lihat ramai rakyat Malaysia di luar Negeri Sembilan ni dia berasa tertarik dan juga berminat untuk mengetahui demokrasi kuno yang sudah ada ratusan tahun yang lepas, yang lebih awal lagi daripada demokrasi di Amerika. So tentu dalam konteks Negeri Sembilan ni unik dan ramai yang tak faham, dan ramai rakan-rakan daripada luar yang komen tidak mengikut spek dan juga perspektif dan juga norma-norma yang difahami oleh rakan-rakan di Negeri Sembilan. Saya juga sebagai contoh warga yang datang daripada Rembau. Sudah tentu raja kami adalah undang Rembau, dan kita dan undang ini merupakan salah satu undang yang memilih yang tuan di peringkat negeri. Jadi kadang-kadang kita tersepit di antara keadaan yang berlaku, namun kita sangat menjunjung institusi adat, kepimpinan adat ini sebagai salah satu mekanisme pemerintahan dan juga regulator di Negeri Sembilan. Sebab itu saya ingat perkara ini sangat menarik, khususnya kepada generasi muda, di mana kita nak membangkitkan kesedaran minat generasi muda ini kepada institusi adat ni dan kepimpinan adat. So tentu kita lihat apabila kita bicara tentang adat, ia merupakan sebahagian daripada elemen yang menentukan hukum hakam di peringkat kalau dalam perspektif Islam, kita lihat adat ni merupakan sebahagian daripada mekanisme ataupun elemen yang penting untuk dijadikan sebahagian daripada hukum-hukum yang penting untuk memandu kehidupan seharian kita. Sebab itu bila kita belajar Qawaid Al-Fiqhiyah sebagai pelajar undang-undang dulu, kami belajarlah Qawaid Al-Fiqhiyah ni, yang mana salah satu kaedah yang penting untuk kita mengeluarkan hukum adalah berbunyi al-adah al-muhakkamah, iaitu adat ni merupakan sesuatu perkara yang boleh digunakan untuk menghukum ataupun mengeluarkan sesuatu hukum. So tentu sebagai umat Islam kita faham bahawa sumber hukum tu yang utamanya adalah pada Al-Quran, Sunnah, qiyas, ijma',
istihsan dan sebagainya lah, istishab, istihsan, dan salah satunya dan yang lainnya antaranya asyara' man qablana dan dan salah satunya adalah ya yang kita sebutkan sebagai adat. Tentu adat ni kita faham dari sudut istilah dan bahasanya merupakan sesuatu yang dilihat dan diamalkan oleh manusia secara majoriti. Kan? Mana perkara yang baik itu diamalkan, maka ia dibenarkan dalam Islam. Kan? Sebagaimana hadis Nabi SAW, ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Kan? Kata Nabi SAW, apa yang dilihat oleh majoriti orang Islam itu baik, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu baik. Ya, jadi kita lihat banyak adat-adat kita ni dalam Negeri Sembilan ni sebenarnya baik dan tally dengan ajaran Al-Quran dan ajaran hadis, maka tidak ada masalah untuk kita amalkan. Sebagai contoh kita lihat menyalang. Biasanya orang lepas kahwin ni dia akan menyalang lah. Menyalang ni maknanya pergi bertemu dengan sanak saudara, memperkenalkan diri, memperkenalkan isteri ataupun suami. Ia adalah satu perkara yang sangat baik. Contoh-contoh lain seperti apabila kita bertunang, kita akan berikan hadiah ataupun sedikit hantaran lah, ataupun sedikit orang kata buah tangan kepada tunang kita. Itu merupakan perkara-perkara yang dibenarkan dan diharuskan dalam Islam berdasarkan uruf, uruf yang sangat baik. Dan kalau kita ikut sirah Nabi SAW ketika perayaan perkahwinan, maka Nabi SAW menyebutkan kepada Sayyidatina Aisyah, apakah tak ada hiburan dalam majlis perkahwinan ni, kerana orang Ansar ni suka kepada hiburan. Jadi sudah tentu hiburan yang dimaksudkan sini adalah hiburan yang tidak melanggar syarak. Mungkin hiburan yang dipersembahkan mengikut kebudayaan Arab pada ketika itu, maka selagi mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada pergaulan bebas, tidak ada lirik-lirik yang bercanggah dengan akidah, maka ia dibenarkan. Begitu juga adat. Kita lihat sama mana adat pepatih yang diamalkan di Negeri Sembilan ini, kita lihat selama mana dia tidak bercanggah. Bahkan kita melihat sistem pemilihan kepimpinan dalam institusi adat ini sangat-sangat demokratik. Yang maknanya anak buah memilih buah-pak memilih lembaga memilih undang, dan undang memilih yang tuan. Dia sangat Islamik, sangat demokratik dan sangat orang kata baik, sihat, sebab kita memilih daripada bawah sehinggalah ke atas. Jadi ini yang kita akan bincangkan. Saya yakin pembicara kita saudara Hanafi dia tak sabar-sabar lagi. Dia kata pengucap utama ni terlalu lama memberikan ucap utama. So tentu perlu diberikan ruang kepada saudara Hanafi. Jadi sebelum saya tamatkan ucap utama lah, ucapan aluan pada malam ini, saya masih ingat satu kes yang kita selesaikan dulu, isu kalimah Allah. Isu kalimah Allah, perdebatan di antara orang Islam dan bukan Islam di Malaysia, khususnya penganut agama Islam dan penganut agama Kristian, yang mana mereka nak fight kerajaan supaya membenarkan perkataan Allah dalam kitab terjemahan Bible mereka. Jadi saya masih ingat ketika perdebatan panjang tersebut, kita menggunakan hujah uruf ataupun adat ketika memutuskan sama ada kita benarkan tak orang Kristian ini menggunakan perkataan Allah dalam terjemahan Bible mereka, kerana mereka berhujah bahawa orang Arab, Kristian Arab menggunakan Allah dalam Bible mereka. Jadi di situ kita berkesimpulan bahawa adat, kebiasaan orang Kristian di Semenanjung ni, dia tidak akan menterjemahkan God tu dalam bahasa Melayu tu Allah. Jadi berdasarkan adat, berdasarkan praktis terbanyak, maka kita memutuskan bahawa kita berhujah bahawa maka kita tak benarkan orang Kristian menggunakan perkataan Allah dalam terjemahan Bible mereka, berbanding dengan Sabah dan Sarawak yang sudah menjadi kebiasaan mereka menggunakan perkataan Allah dalam terjemahan Tuhan dalam Bible mereka. Jadi Semenanjung ni dari sudut adatnya tidak dibenarkan. Jadi itulah sedikitlah mungkin kita akan dengar kupasan oleh saudara Hanafi. InsyaAllah saya pun akan turut sama sampai habis akhir rancangan lah, insyaAllah. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah atas penganjuran program pada malam ini, dan saya yakin
ia akan dapat memberikan pencerahan. Jadi sebelum saya menamatkan, saya nak mengalu-alukan semua sahabat-sahabat yang hadir sebagai senator yang mewakili Negeri Sembilan. Tentu isu ini kita akan perjuangkan, kita akan angkat institusi adat ini, kita pertahankan kestabilan kerajaan, kita pertahankan yang tuan, kita pertahankan 4 undang dan kita carilah jalan penyelesaian terbaik untuk mendamaikan dan meredakan keadaan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat YB Senator Dr. Zulkifli Johar atas ucapan aluan sebentar tadi. Baik, kita akan masuk kepada fasa seterusnya berkenaan dengan sedikit pengenalan berkaitan dengan tajuk program kita hari ini, iaitu Negeri 99 memahami bagaimana demokrasi itu tradisional itu beroperasi. Dalam konteks demokrasi itu sendiri, kita boleh lihat bahawa wujudnya musyawarah ataupun pelantikan dari sudut pimpinan yang menjadi satu adat ataupun istilah resam dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya di masyarakat Negeri Sembilan tradisional dan di Minangkabau, Indonesia. Kalau boleh kita telusuri semula sarjana politik yang bernama Benedict Addison, beliau membayangkan komuniti itu dalam membentuk satu identiti bangsa itu sendiri, kalau boleh kita katakan sebagai satu istilah imagine community. Bermaksud bagaimana manusia itu membayangkan, they imagine community itu untuk membentuk satu identiti mereka dengan beberapa nilai resam dan adat mereka itu sendiri. Kalau boleh kita lihat dalam konteks Negeri Sembilan dan adat Pepati ini, bagaimana mereka membentuk satu laluan ataupun jalur demokrasi kuno yang menjadikan identiti kepada mereka itu sendiri. Kalau kita lihat ada perlembagaan-perlembagaan ataupun sistem demokrasi yang pernah wujud sebelum ini, terutamanya di Perlembagaan Amerika Syarikat, dalam konteks negara Eropah, mereka mengatakan mereka menjuarai bagaimana sistem demokrasi itu terbentuk. Namun adat Pepatih telah membuktikan bahawa demokrasi, the ancient demokrasi itu pernah wujud pada sebelum zaman kegemilangan mereka di Eropah. Mungkin kita akan telusuri sebentar saja lagi dan dikaitkan juga dengan bagaimana sebenarnya dalam situasi sekarang ini berkenaan dengan adat Pepatih yang mencorakkan dikatakan sebagai mencorakkan perjalanan pentadbiran di Negeri Sembilan sehingga dia boleh mempengaruhi pentadbiran politik semasa dan seterusnya. Dia boleh dikaitkanlah dengan isu semasa berkenaan keadaan politik di Negeri Sembilan. Kalau Barat mengatakan bahawa mereka berjaya membentuk satu institusi demokrasi, tetapi Minangkabau berjaya membentuk demokrasi itu di jalur adat dan musyawarah. Baik, saya akan serahkan frasa seterusnya kepada saudara Hanafi bin Jamaluddin untuk mengupas lebih mendalam lagi berkenaan dengan negari Nan Sembilan ini kepada beliau. Dipersilakan. Dan selamat malam kepada semua. Terima kasih kepada moderator dan juga moderator telah bagi pengenalan ataupun mukadimah yang komprehensif untuk nak mulakan perbincangan kita pada malam ni. Dan terlebih dahulu juga saya nak rakamkan penghargaan kepada pihak penganjur dakwat kanan, khususnya saudari Rokaya, kerana dalam tempoh yang singkat minggu lepas saya cuba majukan untuk kita nak adakan sesi sembang-sembang santai mengenai isu yang sedang menjadi sebagai sorotan perdana, sorotan nasional mengenai bolehlah kita sebutkan sebagai krisis ataupun polemik antara adat dengan pentadbiran moden yang sedang berlaku di Negeri Sembilan. Kemudiannya kepada penganjur bersama juga iaitu Pepins kerana sudi menyambut usaha kerjasama ni, dan juga kepada kita punya YB Senator
telah sudi untuk lapangkan masa. Baik, jadi saya nak mulakan dengan sedikit latar. Pertamanya adalah bila berlaku sedang kita saksikan sekarang ni, iaitu polemik ataupun krisis mengenai adat dan undang-undang moden di Negeri Sembilan, saya memang tercari-cari ruang di mana ruang untuk kita nak berkongsikan pandangan, sebab terlalu banyak pandangan-pandangan yang dikemukakan di luar. Tapi bagi kami sendiri, saya secara peribadi sebagai anak Negeri Sembilan yang ada sedikit lah, bukanlah nak mengangkit baku sendiri tapi ada sedikit lah menaruh perhatian dan ada sedikit sebanyaklah pengalaman yang agak berguna untuk yang saya lalui sebelum ni, untuk kita kongsikan dan bawakan ke tengah untuk nak menguraikan lah mengenai isu dan polemik yang sedang berlaku ni. Tapi kita tak nak hanya fokus kepada apa yang sedang berlaku ni mengenai pemecatan undang, kemudian undang pula memecat Ayam Tuan. Kita tak nak terlalu fokus kat situ. Jadi kami bahagikan ada 4 ataupun ada 3 objektif sekurang-kurangnya yang kita akan capai pada forum kita malam ni. Pertama adalah untuk kita nak sama-sama cuba menjawab. Pertama, memperkayakan kearifan watan dan uruf sebagai sumber penegakan hukum. Kemudian yang kedua, memahami demokrasi tradisional dengan kajian kes kita di Negeri Sembilan. Kemudian yang ketiga, mengetahui gejala dan pola islamisasi di alam Melayu dan bagaimana Minangkabau dirujuk, pengalaman Minangkabau dirujuk. Dan yang terakhir sekali adalah bagaimana perlawanan ataupun pertentangan antara tradisi dengan moderniti. Dan kita nak rujuk sampel kes tu di Negeri Sembilan, macam mana undang-undang adat dan undang-undang sivil ataupun undang-undang moden dapat diharmonikan. Baik, kita nak mulakan dengan sejarah sedikit lah, sepintas lalu. Sebelum bernama negeri yang 9 ni, rekod terawal ataupun catatan terawal yang ditemui di Negeri Sembilan ini, yang bernama sekarang ni bernama Negeri Sembilan ni, adalah catatan mengenai kewujudan sebuah negeri ataupun sebuah wilayah yang bernama Sang Hyang Hujung. Sang Hyang Hujung. Jadi Sang Hyang Hujung inilah yang dirujuk sebagai Sungai Ujung, dan dikatakan oleh William Marsden ketika menulis tentang sejarah Sumatera pada tahun 1784, beliau menghasilkan karangannya. Beliau berandaian bahawa negeri Sungai Ujung ini telah ada pada tahun 1260-an. Bermakna kalau telah ada kerajaan sejak 1260-an, kerajaan Sungai Ujung ni bolehlah dikatakan kedua yang tertua selepas Kedah. Kedah pada awal abad Masihi kan. Kemudiannya ada catatan daripada tulisan Prapanca. Prapanca ni sarjana Buddha dalam kerajaan Majapahit yang merakamkan dalam bukunya Negara Kartagama 1365 tahun 1365 Masihi. Beliau merakamkan tentang Sang Sening Hujung. Sening Hujung ni pun juga adalah variasi kepada nama Sungai Ujung. Kemudian ada beberapa lagi catatan yang merujuk adanya negeri Semujung. Jadi bermaksud sebelum wujudnya Persekutuan Negeri yang 9 ni telah ada penempatan kuno yang mungkin ditegakkan oleh masyarakat orang asli, sama ada orang asli suku Sakai, Temuan. Jadi negeri Sungai Ujung tu bolehlah kita bukan bolehlah, sudah tentu adalah luak yang hari ini menjadi sebagai Sungai Ujung, iaitulah di daerah Seremban. Jadi itu cerita tentang zaman klasiknya. Kemudiannya yang paling masyhur dan paling banyak sekali dirakam dan juga yang paling banyak sekali dirujuk oleh para pengkaji, Persekutuan Negeri Sembilan ni, hari ini Negeri Sembilan ni bermula hanya selepas kebanjiran para perantau-perantau yang datang daripada Minangkabau. Kita kena ingat dia beza antara perantauan dengan migration. Kalau kita rujuk contohnya tulisan Profesor Emeritus Dr. Ahmad Murad American, beliau ada menulis dengan sangat baik tentang konsep merantau. Kata beliau, merantau ni adalah konsep yang asli datang daripada kearifan watan ataupun kearifan pribumi Melayu. Kerana istilah merantau itu sendiri pun tidak ada dalam mana-mana kamus perbendaharaan yang ada di atas muka bumi ni. Paling hampir perkataan merantau diterjemahkan sebagai migrasi. Tapi sebenarnya migrasi tak tepat. Migrasi ni adalah perpindahan
daripada satu tempat ke satu tempat yang berbeza daripada segi geografi politiknya. Tetapi merantau dia adalah perpindahan antara masyarakat yang berada dalam geografi budaya yang sama, iaitu dirujuk ni adalah alam Melayu. Jadi orang-orang Minangkabau datang ketika awal abad ke-13 dan abad ke-14, mereka tak pernah terfikir pun bahawa ini adalah negara yang berbeza. Mereka cuma mungkin dalam kamus mental mereka, mereka merantau ke negeri yang masih lagi dalam alam budaya ni, iaitu alam Melayu lah, Melik Archipelago. Dan juga terkenal dalam kolektif memori mereka, merantau ke Semenanjung disebut sebagai merantau ke kolang. Aiman boleh rujuk ni. Merantau ke kolang tu merujuk pada negeri Kelang. Itu sebab kalau kita lihat Kelang ni antara dikatakan bandar moden ataupun antara penempatan tertua, penempatan berstruktur tertua yang ada di Semenanjung Tanah Melayu. Jadi Kelang dah terkenal sehingga kan di Minangkabau pun telah ada orang merujuk Tanah Melayu ni sebagai merantau ke Kolang. Kolang tu merujuk kepada Kelang. Baik. Jadi bila mana mereka berpindah abad ke-13, abad ke-14, mereka ni pun mulalah mendiami kawasan-kawasan Darek. Ini saya ceritakan dari segi kronologi perpindahan orang-orang Minangkabau ataupun perantauan. Saya gunakan istilah perantauan dengan mudah. Bukannya migrasi ataupun berpindah. Kita gunakan terus istilah merantau. Jadi bila mereka merantau, mereka pun memenuhilah wilayah-wilayah Darek. Darek ini adalah wilayah-wilayah di pedalaman-pedalaman, di kaki-kaki gunung, di lembah-lembah. Kebetulan kat Negeri Sembilan ni ada lembah Banjaran Titiwangsa. Kemudian ada gunung gandang seperti Gunung Datuk dan sebagainya. Jadi mereka pun memenuhilah wilayah-wilayah Darek ni, iaitu di Rembau. Waktu tu belum bernama Rembau. Di Rembau, di Kuala Pilah, di Jelebu, di Pasir Besar, di Jempol dan sebagainya lain. Ada yang luar yang sebuah daerah penuh, iaitu Luak Jelebu. Jadi kita pun tak pasti macam mana mekanisme penetapan penentuan luak ni. Jadi ada luak yang bermula seawal abad ke-14 lagi, seawal abad ke-16. Contohnya adalah Kerajaan Rembau. Kerajaan Rembau telah ada dalam catatan Di Iridia. Di Iridia ni tuan-tuan dan puan-puan yang minat sejarah kena kenal nama ni. Di noktah kat koma atas apostrofi namanya, koma atas tu Iridia. Di Iridia ni adalah seorang kartografi. Kartografi ni saya rujuk, maksudnya adalah pelukis peta. Beliau ni adalah peranakan Bugis dan Portugal. Jadi beliau telah pun melukis peta kuno di alam Melayu ataupun khususnya di tanah Melayu, dan telah ada rakaman dalam tulisan beliau itu 1613. Telah ada kerajaan Rombo di Monangkabos. Kerajaan Rembau Minangkabau. Itu rakaman daripada Di Iridia. Kemudiannya Sungai Ujong tadi telah ada lebih awal 1365. Kemudian ada beberapa lagi lah kerajaan-kerajaan yang telah muncul, antaranya adalah seperti kerajaan Luak Jelebu dan sebagainya. Baik, bila negeri telah pun luas, maknanya mereka yang tertinggi adalah undang ataupun penghulu. Waktu tu masih lagi belum ada yang di Pertuan. Namun saya perlu sebutkan di sini kerana ini sensitif. Ada orang Negeri Sembilan yang sekarang ni menganggap bahawa Negeri Sembilan itu sebenarnya telah ada masyarakat asalnya daripada kalangan suku orang asli. Jadi suku orang asli inilah yang telah pun diberikan penghormatan oleh perantau-perantau daripada Minangkabau, yang mana mereka ni hasil daripada semenda menyemenda. Semenda tu maksudnya orang daripada Minangkabau datang, berkahwin, berasimilasi, dan daripada proses persemendaan tu lahirlah keturunan orang Minangkabau yang berkahwin dengan orang asli ni, keturunan Biduanda. Dan Biduanda ni lah yang dikatakan sebagai suku asli Negeri Sembilan yang layak untuk menjawat jawatan tertinggi sebagai undang dan juga ataupun penghulu. Itu sebagai contoh lah. Namun ada juga suku Biduanda ni yang dikatakan menurut interpretasi sejarah mereka, contoh di Sungai Ujong. Sungai Ujong klaim mendakwa bahawa suku Biduanda mereka, Biduanda waris hulu yang ada hari ini, sepenuhnya asli Negeri Sembilan, bukan kerana persemendaan ataupun perantauan dan juga nikah kahwin antara orang Minangkabau dengan orang asli. Itu dakwaan mereka. Sejauh mana kebenarannya wallahu alam, tapi itu adalah yang
Yang mapan tu maksudnya yang solid, dipercayai oleh pengamal-pengamal adat di sana. Saya akan ceritakan benda ni, saya tahu akan rumit. Tuan-tuan dan puan semua mungkin tak tahulah boleh mengikuti atau tidak. Saya ni sendiri pun walaupun dah berpuluh tahun jugalah menekuni, membaca, bergaul dengan masyarakat, dengan pengamal-pengamal adat dan juga dengan sejarah Negeri Sembilan ni pun taklah sepenuhnya saya mendakwa bahawa saya mengetahuinya. Tapi sekadar saya punya tafsiran dan juga sekadar saya punya pengetahuannya, itulah yang saya boleh kongsikan. Nanding ni bolehlah juga dikatakan antara luak yang tertua yang ada muncul di Negeri Sembilan, dan Nanding sekarang dah masuk di dalam negeri Melaka. Baik, tu Belanda pun telah datang ke Tanah Melayu waktu tu. Jadi timbullah dan juga sering berlaku pergeseran antara penghulu dengan, antaranya disebabkan oleh perebutan kawasan DJ Timah, perebutan kawasan tertentu dan sebagainya. Jadi mereka ni pula saling menyedari mereka ni datang daripada budaya dan juga sistem sosial yang sama. Buktinya adalah sistem adat yang mereka pakai. Perut tu adalah satu sub-clan. Dalam istilah bahasa Inggeris disebut sebagai sub-clan. Jadi anak buah akan memilih seorang buah pak yang menjadi sebagai ketua bagi perut mereka. Kemudiannya buah pak ni pula akan berkebulatan. Dalam luar tu mungkin ada 4 perut. Katakan ada 4-5 perut. Jadi 4-5 orang buah pak akan berkebulatan, bermusyawarah bagi menjadi ketua bagi suku mereka. Jadi satu suku boleh jadi ada 4 atau 5 atau 6. Paling tinggi adalah 6 perut. 6 perut tu maknanya 6 sub-clan. Jadi sub-clan tu diketuai oleh bapa, kemudian mereka ni dah pangkat tinggi dia ni. Kalau dalam kenduri ataupun olek, lembaga ni kalau ada kalau bapa seekor kepala kambing, kalau lembaga tak salah datangan Datuk Lembaga ni lebih baik. Jadi lembaga pula akan mengangkat seorang ketua tertinggi bagi institusi luar itu. Sebelum bernama orang, maka di kepimpinan tertinggi disebut sebagai penghulu. Baik, saya kembali kepada tadi. Jadi setiap penghulu-penghulu ni tuan-tuan dan puan semua, mereka ni pun telah berkebulatan untuk nak mengangkat atau menjemput seorang anak raja daripada Pagar Ruyung. Maka bila utusannya, masa tu tak salah saya pun tak nak ingat perkara yang saya kabur-kabur ni. Jadi saya pastikan utusan daripada undang ni atau penghulu ni, terutamanya penghulu luak yang 4 ni, iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Johol dengan Rembau ni telah pun bermuafakat untuk menjemput, dan Raja ataupun Yang Tuan Pagar Ruyung waktu tu mengirimkan anak anda beliau ataupun waris kerajaan beliau, iaitu Raja Mahmud. Raja Mahmud itulah yang dibawa datang ke Seri Menanti, dikerjankan ataupun istiadatkan macam kerjan tu adalah istiadat mengakui berkerajaan di Penajis. Maka Penajis terkenal dengan kampung Astana Raja. Kat situlah permulaan kerjan Raja Mahmud sebelum dibawa ke Seri Menanti. Jadi bila telah pun dijadikan sebagai Yang Tuan, memakailah gelaran Yang Tuan Melewa ataupun Yang di-Pertuan Raja Melewa. Jadi di situlah bermula secara simboliknya 1773. Itu secara atas kertasnya ataupun officialnya. Namun Kerajaan Negeri Sembilan ataupun nama Negeri Sembilan itu telah disebut dalam tahun 1759 oleh Gubernur, oleh mana ada perjanjian antara Gubernur Belanda di Melaka dengan saya tak ingat dengan siapa. Kemudiannya salah satu daripada yang mereka adakan perjanjian tu adalah Penghulu Rembau and his 9 negeri. Negeri lebih kurang lah. Jadi 1759 lagi telah ada. Maknanya 14 tahun lebih awal daripada kedatangan Raja Melewa dijemput tahun 1773 tu. Jadi bermaksud dalam sejarah kunonya atau sejarah klasiknya telah ada 9 luak. Negeri itu yang kita fahami sebagai negeri yang 9 hari ini adalah gabungan daripada 9 buah luak. Dan tentang komposisi 9 luak ni pula, ini pun khilaf ataupun berbeza-beza daripada kalangan pengkaji. R.O. Winstead kata lain, R.O.
Swettenham kata lain, ada beberapa lagi kata. Ada yang memasukkan Naning, Sungai Ujong, Rembau, Jelebu, Ulu, Pahang, Segamat, Klang. Ada yang memasukkan, adalah pelbagai-bagai. Jadi sehinggalah proses sejarah ni berlaku berlalu. Hari ini bolehlah kita katakan Negeri Sembilan ni, hari ini Negeri Sembilan moden ni terbentuk daripada gabungan 4 luak berundang dan juga 5 luak berpenghulu. Iaitu luak berundang adalah yang saya sebutkan tadi, Sungai Ujong, Jelebu, Johor, Rembau, dan 5 luak berpenghulu ni adalah Ulu Mua, Teraci, Gunung Pasir, Inas dan juga Jempol. Jadi setiap daripada 4 luak berundang ni, mereka ni ada seorang undang yang menjadi sebagai ketua tertingginya. Jadi setiap daripada undang ni adalah raja bagi luak mereka masing-masing. Raja tu maksudnya adalah sebagai pemerintah tertinggi lah. Even Yam Tuan pun tidak ada kuasa adat istiadat agama Islam dalam luak mereka, dalam luak setiap undang yang tadi. Dan Yam Tuan ini menjadi sebagai raja, dirajakan, dipertuankan bagi wilayah yang dinamakan sebagai Tanah Mengandung. Tanah Mengandung tu lah 5 tadi. Ulu Mua, Teraci, Inas, Jempol dan juga Gunung Pasir. Jadi itulah yang paling mapan sekali. Tambahan ada satu lagi, patutnya jadi negeri 10 lah, iaitu Tampin. Tampin ni pula dia bukanlah luak yang, itu sebab dia tak sebut sebagai luak beradat, disebut wilayah adat Tampin. Kerana Tampin ni peristiwa sejarahnya dia adalah anugerah British kerana bantuan daripada Syed Sa'ban membantu British untuk menghadapi Naning, sehingga menyebabkan British dapat mengalahkan Naning, dan Dul Said pahlawan Naning yang terkenal tu telah pun dilucutkan jawatannya daripada menjadi sebagai undang Naning. Jadi kerana kejayaan itulah British menganugerahkan Rembau Baruh, istilah Tampin ni menurut orang Rembau. Rembau Baruh ni maknanya Rembau Selatan. Jadi Tampin tu hari ini sistemnya bukan kebulatan, sistemnya macam autokrasi, iaitu anak Tuanku Besar Tampin akan layak menjadi sebagai tuanku seterusnya selepas kemangkatan Tuanku Besar Tampin hari ini. Jadi begitulah kompleksnya Negeri Sembilan. Jadi saya suka juga menanyakan macam teka-teki lah, kenapa negerinya 7, daerah modennya 7, daerah moden Negeri Sembilan hari ini 7, iaitu Jempol, Seremban, Kuala Pilah, Rembau, Tampin, Port Dickson, Jelebu. Itu daerah moden. Tapi kenapa Negeri Sembilan bukan Negeri 7? Kerana Negeri Sembilan tu terbentuk bukan daripada komposisi daerah-daerah moden yang ditentukan oleh British, tapi pemerintahan tradisionalnya yang berasaskan sistem luak tadi. Manakala sistem luak tu pula, mereka tu secara federationnya, mereka tu memiliki autoriti sendiri, memiliki daulat dan juga kekuasaan sendiri. Setiap luak tu adalah merdeka melangsungkan pemerintahannya sendiri. Itu sebab Negeri Sembilan ni sistem dia, bolehlah nak sebut kompleks pun boleh, menyusahkan pun boleh, indah pun boleh. Saya tak tidak ada halangan tuan-tuan punya pendirian kan. Tapi saya melihatnya dia satu daripada kearifan yang ada dalam masyarakat Minangkabau yang mengasaskan sistem pemerintahan berasaskan proses kebulatan ataupun musyawarah ni. Jadi itulah struktur yang hari ini telah pun memberikan saham, memberikan pengaruh kepada pembentukan Negeri Sembilan moden. Baik, 4 luak berundang ni dan juga wilayah Tuanku Besar Tampin ni punyalah powerful dan berkuasa, sehingga kan pada tahun 1948 bila mana pembentukan Tanah Melayu, setiap daripada raja dan sultan bagi negeri-negeri yang akan membentuk Persekutuan Tanah Melayu ni perlu menandatangani satu dokumen. Dokumen tu adalah macam penyerahan negeri untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu, PTM 1948. Tuan-tuan boleh bayangkan perjanjian tu ditandatangani di hadapan Residen Inggeris, Pesuruhjaya Inggeris. Setiap negeri ni menghantar seorang sultan. Johor 2 lah. YTM Tuanku Mahkota juga hadir. Jadi dalam perlembagaan negara, perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga perlembagaan Johor mengiktiraf ada 2 sultan ataupun 2 raja, iaitu raja pertama adalah Sultan Johor, kedua adalah raja bersama ataupun co-ruler.
Itu TMJ. TMJ ni tinggi jugalah dalam undang-undang tubuh ataupun perlembagaan negeri dan juga perlembagaan negara. Tapi Negeri Sembilan uniknya dihantar Yang Tuan 4 orang undang luar dan juga seorang Tuanku Besar Tampin. Jadi bermula daripada situlah undang-undang moden negara, bukannya negeri, telah mengiktiraf legitimasi, mandat dan juga kedaulatan undang ni sebagai raja bersama, co-ruler ataupun ruling chief pemerintah bersama di Negeri Sembilan. Sampailah bila Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 terbentuk, lebihlah memperincikan dan juga lebihlah mengabsahkan tentang peranan dan kedudukan mereka ni sebagai raja bersama. Baik, kita nak pergi kepada konflik yang berlaku ni pula, tapi sebelum tu saya rasa kita boleh buka ruang dan kata mencelah atau sebagainya. Silakan. Ada? Okay, ada soalan daripada Musafir Dunia. Aiman, baca Aiman soalan teman. Ada Prof Datuk Muhammad Nasir pun ada, Masya Allah. Ada soalan? Saya tanya terus boleh? Okey, silakan Tuan. Silakan. Okey. Sebab saya asal Selangor lah, tapi berminat lah nak tahu pasal Negeri Sembilan sebab keunikan dia adanya 5 raja kan. Jadi ataupun kita kata demokrasinya dalam bentuk yang tradisional. So soalan saya, sejauh mana kuasa tu boleh dicabar ataupun adakah 5 raja ni kuasanya sama ataupun ada kuasa yang berbeza untuk setiap raja-raja tu? Okay, baik. Saya suka jawab soalan ni. Baik, pertamanya mereka ni even tidak ada kuasa. Undang, saya berani untuk nak menyatakan perkara ni di hadapan undang, lembaga, buapak pun tidak ada kuasa. Kuasa mereka ni terbesar datang daripada anak buah. Bermaksud daripada lantai terbawah. Seperti mana yang disebutkan tadi, anak buah beraja ke buapak, buapak beraja ke lembaga, lembaga beraja ke penghulu, penghulu beraja ke undang, undang beraja ke yang tuan. Sebab anak buah akan memilih ketua mereka, buapak, lembaga seterusnya. Jadi mandatnya secara atas kertasnya memang undang ini memiliki kuasa, tapi sebenarnya kuasa tu tetap datang daripada rakyat. Begitu juga adun dengan ahli parlimen, even mereka ni tidak ada kuasa. Kalau tidak diberikan mandat ataupun keabsahan kuasa tu, mereka tu diperwakilkan kan, dipanggil sebagai democratic representative, perwakilan demokratik, iaitu setiap daripada adun ahli parlimen ni mewakili anak-anak buah rakyat bagi wilayah yang mereka tandingi. Jadi mereka punya kuasa ni pun juga terbatas kerana mereka tu merujuk kepada institusi adat ni. Boleh dicabar. Contohnya, kenapa isu pemecatan Yang Tuan tu tidak terus boleh diterima? Kerana dicabar. Dicabar maksudnya anak-anak buah dalam luar Sungai Ujong menganggap dan telah pun memutuskan lebih awal bahawa undang Sungai Ujong telah mereka pecat. Tapi sebenarnya saya tak suka gunakan istilah pecat. Telah dicabut ataupun telah dilucutkan pesakanya. Pesaka ni maknanya menyandang, kan mereka ni kan diangkat untuk menyandang pesaka pemerintahan. Jadi bila mana mereka telah telah berkebulatan, anak-anak buah ni telah pun mencabut pesakanya, itu maknanya daripada segi apa yang kita nak sebut, daripada segi mandat ataupun legitimasinya tak ada kuasa lah. Jadi itu yang menjadi pertikaian sekarang ni. Jadi sebenarnya isu yang berlaku kat Negeri Sembilan ni adalah pertikaian tentang tafsiran, mana yang masih memiliki mandat, mana yang sebenarnya yang memiliki kuasa untuk nak untuk nak menurunkan. Sebab bila mana undang-undang adat yang moden hari ini telah pun pemerintah yang ditegakkan secara adat ni telah pun menyerahkan negeri mereka ataupun telah bersetuju negeri-negeri mereka ni masuk dalam Persekutuan Tanah Melayu ataupun Persekutuan Malaysia, sudah tentulah ada undang-undang moden yang akan mengawal ataupun akan menentukan kerangka bagaimana mereka punya kuasa tu
dapat digunakan asalkan selaras dengan peruntukan-peruntukan dalam undang-undang moden. Dalam konteks sekarang ni adalah undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi kembali kepada soalan saudara Musafir Dunia tadi, mereka ni boleh dicabar dengan diturunkan kuasa kepada mereka tu ataupun dicabut pesaka mereka tu oleh lantai-lantai yang kat bawah tadi. Kalau lembaga dicabut kuasa mereka tu oleh Buapak, kalau penghulu ataupun undang dicabut kuasa mereka tu oleh Datuk Lembaga. Tapi sekali lagi kerumitan, saya tak tahulah nak sebut apa, kepeningan pun boleh lah. Luar ni mereka ni berpemerintahan sendiri, ada istilahnya seadat tidak seresam. Setiap luar ni walaupun memakai adat yang sama, tak kira kita nak namakan adat Perpatih ke, sebab ada setengah luar claim bahawa mereka tak pakai adat Patih. Ini pun satu perkara yang saya pun runsingkan juga. Mereka kata mereka memakai adat Purbakala. Contoh Sungai Ujong, contoh Johor menyebut mereka memakai adat Purbakala. Alasannya adalah kerana adat mereka tu bercantum daripada adat Minangkabau yang datang daripada perantau-perantau Minangkabau, kemudian adat benar orang asli, dan juga adat Tigo Baleh, adat Tigo 13 kalau tak salah saya, ada dia punya strukturnya tu, maka terbentuklah apa yang mereka pakai itu. Jadi saya suka untuk nak menyebutkan dengan bahasa mudah ni supaya mereka semua boleh bersetuju. Adat berkebulatan ni, menurut sistem adat berkebulatan bagi luar masing-masing itu ada proses tertentu. Contoh Sungai Ujong yang mengangkat undang adalah waris kerana di hulu, bukan Datuk Lembaganya. Tapi sekarang ni debate-nya adalah siapa yang lebih berkuasa menurunkan. Adakah waris kerana hulu, kerana perut undang luar Sungai Ujong tu datang daripada waris kerana hulu, ataupun Datuk Lembaga yang merupakan tingkat yang tertinggi sebelum undang yang memiliki kuasa untuk nak menurunkan. Jadi ini yang menjadikan akan berterusan konflik. Tuan-tuan dan puan, konflik adat ni bukan baru. Cuma ini paling mencabar dan paling kritikal kerana for the first time ever Yang Tuan dipecat. Sebelum ni ada kes tahun abad 1895 kan, bila mana Negeri Sembilan 1895 ada perjanjian, tiba-tiba ada pula konflik, maka setiap luar ni keluar daripada Negeri Sembilan. Maksudnya tak nak bergabung lah, sekarang tak mengikaf ataupun ada protes kepada Yang Tuan tu. Jadi yang ujung lah teruslah mengikut struktur negeri ni. Kemudian kembali dan kembali membentuk perjanjian 1898. Maknanya luar ni kan beraja sendiri, jadi mereka bebas lah nak tarik keluar ke, nak kembali bersatu ke. 1898 kembali pula. Jadi 1898 kembali semula menyatu. Itu yang jadi sebagai sangat rumit tu. Jadi tapi saya masih optimis lah akan ada jalan keluarnya, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada yang bertanya. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, ada soalan daripada chat box daripada saudara Muhammad Firdaus Ramazan. Beliau mengatakan bahawa adakah Naning atau Ulu Pahang dan Kelang yang sekarang ni dalam peta modennya bukan sebahagian daripada Negeri Sembilan. Mungkin pada peta klasik kerajaan kuno Negeri Sembilan mereka merupakan satu lingkungan lah yang diukur dari sudut nilai, pengamalan nilai dan adat pepatih yang sama. Adakah kedua-dua wilayah ini yang dah keluar daripada Negeri Sembilan ini, daripada garisan pemetaan moden ni masih mengamalkan lagi adat pepatih? Okey, baik. Antara tiga ni, Naning, Ulu Pahang dengan Kelang, yang masih jelas ada struktur adalah Naning. Naning ni bahkan antara kerajaan ataupun antara luar yang sangat dahsyat sejarah. Bahkan Naning ni saya boleh sebutkan Ratu Elizabeth memperingati Naning ni kerana satu-satunya kerajaan mungkin di atas dunia kot waktu tu yang dapat mengalahkan British. British ni kan kuasa besar macam US lah hari ni, kuasa terbesar dunia. Tak mungkin mereka boleh kalah dengan sebuah kerajaan kecil. Tapi Naning 1832 Datuk Nur Said telah pun mengalahkan British. Dan British kalah, memang jelas. Dahsyat Naning ni. Dan 1833 tu yang British minta bantuan Rembau, minta bantuan daripada beberapa tak salah saya Seri Menanti juga, tapi yang pasti Rembau telah pun membantu British, dan itu yang anugerah
kepada Syed Syakban tu wilayah adat Tampin hari ni. Jadi ada pula apa nama tu Ulu Pahang. Ulu Pahang ni adalah daerah Bera hari ni. Jadi Ulu Pahang ni dia tidaklah dibuka oleh orang-orang daripada Minangkabau, walaupun ada beberapa serpihan orang Minangkabau yang membuka, contohnya Mengkarak. Mengkarak ni ejaan dia Mengkarak ni di Bera. Dulu orang mungkin tak dapat nak eja kerana sin dalam tulisan Jawi lama tu dia macam mim. Jadi orang menyebut Mengkarak. Tapi sebenarnya kerana ada seorang sahabat saya yang lahir di Mengkarak, orang Minang. Disebutkan bahawa dia datang daripada Singkarak, Danau Singkarak di Minangkabau. Memang orang Minangkabau ni memang budaya merantau tu memang tertanam sejak dalam kehidupan mereka kecil. Kerana adat Minangkabau ni tidak mewariskan harta kepada lelaki. Jadi lelaki ni sejak kecil telah diadatkan tidur di surau dan telah diadatkan merantau. Bahkan ada pantun yang menyebutkan karatau madang kahulu, babuah babungo balun, marantaulah bujang dahulu di kampung baguno balun. Jadi mereka ni sejak kecil lagi, sejak bujang lagi dah kena merantau keluar. Merantau cari ilmu, cari penghidupan, cari ekonomi sebagainya. Kerana di kampung belum berguna lagi. Belum jadi pembesar masyarakat, belum menjadi sebagai pemimpin yang diberikan amanah. Jadi mereka kena isi hari muda mereka dengan ilmu pengetahuan. Jadi banyaklah orang merantau. Ada yang merantau pulang, ada yang merantau terus bermukim. Contohnya seperti di Ulu Pahang tadilah. Tapi tidaklah keseluruhannya dibuka oleh orang Minangkabau. Jadi mereka tak membawalah sistem sosio-politik mereka di sana. Kecuali mungkin kampung-kampung tertentu sahaja. Seperti yang mana saya sebutkan Mengkarak tadi. Manakala Kelang begitu juga. Kelang tidaklah dominan orang Minangkabau. Hanyalah beberapa mungkin klan ataupun komuniti-komuniti tertentu sahaja. Namun kehadiran mereka tu signifikan sehinggalah ada diberikan gelar Datuk Dagang mewakili orang Minangkabau yang ada di Kelang. Tapi Kelang bila di bawah pemerintahan Selangor sudah tentulah kena mengikut sistem adat dan juga budaya negeri Selangor berkenaan. Jadi itulah sedikit jawapan tentang tiga luar tu. Tapi Nanning masih lagi memakai sistem adat ni. Okey. Jadi soalan ni bagus juga ni dan sensitif ni tentang kaitan adat Negeri Sembilan. Ini yang menjadikan kerajaan Negeri Sembilan hari ini bertimpa-timpa dengan polemik ni. Bermula dengan polemik adat, kemudiannya sampai kepada polemik politik. Jadi maksudnya ada kesan lah. Ada kesan dan bahkan ada pengaruh yang kuat lah. Sehingga kan sidang DUN pun terpaksa ditangguhkan walaupun ada itu dikatakan permintaan daripada satu komponen parti. Tetapi yang pastinya ada asas yang kuat bahawa kedudukan atau peranan semua pemerintahan ataupun ruling chief ataupun ruler dan juga co-ruler undang ni sangat mempengaruhi dan suara mereka tu boleh dianggap sebagai suara raja. Jadi kalau suara raja kat Malaysia ni, kalau kita ingkar kan ada undang-undang moden yang akan akan mendakwa. Jadi itu memang sangat kena hati-hati lah dalam isu yang berlaku di Negeri Sembilan hari ni. Memanglah di atas kertas sangat indah kan, kebulatan, ibarat menarik rambut dalam tepung tak putus, rambut tak berselerak. Memang cantik lah proses nak membuat keputusan tu. Muafakat lalu dalam golap, adat lalu di tengah torang, perundingan berlangsung di belakang, keputusan dibawa di tengah, di hadapan, dimasyurkan di depan. Tapi sebenarnya apa yang kita hadapi dilema yang stuck sekarang ni dekat Negeri Sembilan ni adalah kerana oral tradition, tradisi lisan. Adat ni dipindahkan secara lisan turun-temurun dan dia terdedah sangat kepada interpretasi setiap kumpulan-kumpulan masing-masing tanpa ada satu penyeragaman ataupun pembakuan. Bila tidak ada standardization, maka hal ini berlaku lah. Yang ini mengatakan bahawa dah tak sah lah pemecatan sebab dia dah dipecat oleh anak buah lebih awal. Dia pula mungkin percaya bahawa masih lagi memiliki kuasa dan mandat, maka dia pun pecatlah pemerintah yang tuan tadi tu. Jadi ini yang menjadikan siapa yang lebih dahulu siapa yang masih lagi legitimate, siapa yang sudah tidak lagi ada keabsahan. Jadi yang ini saya tidaklah berhajat nak bagi jawapan dan juga bagi keputusan. Itu pokok kat dia lah. Nanti ahli-ahli mereka yang atas ni akan buat
apa nama tu, menanganinya bagaimana. Allah Alam. Okay, baik. Soalan seterusnya Cik Hanafi. Kalau kita lihatlah apa yang kita banggakanlah sebagai warga Negeri Sembilan ataupun rakyat Negeri Sembilan lah, sumbangan kita Negeri Sembilan ini dalam kerangka adat pepatih itu sendiri terhadap pembentukan Malaysia itu sendiri. Kalau kita tengoklah bagaimana sistem raja berperlembagaan di negara kita Malaysia, bukanlah mudah untuk kita nak bina satu sistem sebegitu rupa, sebab di Malaysia ni bukan kita ada satu raja, kita ada bermacam-macam raja di setiap negeri yang beraja. Jadi adakah sistem persekutuan atau yang dipengaruhi oleh adat pepatih di Negeri Sembilan ni menjadi model asas kepada pembentukan sistem raja berperlembagaan di Malaysia itu sendiri? Kalau kita tengok gelaran Yam Tuan kita kan, Yam Tuan yang dituankan kan daripada 4 raja di setiap luar itu sendiri, dan ada persamaannya dengan yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan itu sendiri. Boleh ke Cik Hanafi terangkan lebih lanjut lagi? Aiman, bagi saya ni bola tanggung ni untuk nak menjungkit apa nama tu kemegahan Negeri Sembilan ni. Syukurlah saya dengan soalan Aiman ni. Baik, jadi memang secara kronologinya sejarah pergiliran yang di Pertuan Agong ni mengambil semangat yang ada di Negeri Sembilan. Saya ada baca dokumen arkib dan juga catatan arkib negara ketika mana Malaysia terbentuk, bagaimana untuk nak mengangkat seorang yang menjadi sebagai ketua bagi raja-raja ni. Kita ada 9 buah negeri beraja kan. Jadi macam mana 9 buah negeri beraja ni, sedangkan setiap raja tu, mereka tu beraja di negeri masing-masing. Mereka tu berdaulat di negeri masing-masing, menjadi ketua agama Islam dan ada istiadat di negeri masing-masing. Sedangkan Malaysia keseluruhannya ada juga negeri tidak beraja, ada Sabah, ada Sarawak, ada Melaka, ada Pulau Pinang. Jadi takkan nak ambil satu negeri punya raja, maka dia menjadi sebagai ketua tanpa dipilih satu ataupun tanpa diwujudkan satu jawatan induk. Maka dia dipersetujuilah untuk mengangkat seorang yang dinamakan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Hanya dipertuankan untuk menjadi sebagai agung bagi mengikat negeri ataupun negara Persekutuan Malaysia ni menjadi sebagai negara yang satu yang berdaulat. Jadi sistemnya itulah dirujuk di Negeri Sembilan dan ada sejarahnya macam mana nak bermula ni. Bermula mekanisme mereka ataupun rumus mereka adalah memilih seorang sultan yang paling senior. Jadi ketika itu sultan paling senior adalah Sultan Johor. Jadi ketika mana Sultan Johor dipilih, maka Sultan Johor pula memberikan respon bahawa baginda sudah tua dan tidak dapat memberikan perhatian kepada pemerintahan pusat. Betul tu, saya lihat dalam dokumen tu. Kemudiannya sultan yang kedua saya tak ingat, Sultan Pahang mungkin. Tapi Majlis Raja-Raja melalui undi tidak bersetuju atas alasan yang saya tak boleh sebutkan dekat sini lah. Alasan pendidikannya ke atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, selepas daripada ranking yang ketiga, selepas daripada itu tahun 1957. Yang ketiga, selepas Sultan Johor, yang kedua tu saya tak pasti sultan mana, lupa saya, nanti saya akan rujuk semula. Yang ketiga dicadangkan adalah yang di-Pertuan Tuanku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman ni mula memerintah 1933. Jadi tahun 1957 dah senior lah, dah 23 tahun. Jadi akannya jatuh kepada sultan ketiga paling senior. Dan kenapa Majlis Raja-Raja melalui undi itu sebulat suara bersetuju dengan yang diperlukan sebenarnya kerana dua. Pertama adalah kerana latar pendidikan beliau yang mengambil jurusan undang-undang di London ataupun di UK atau Eropah, yang menjadikan beliau berwibawa dan mengetahui selok-belok pentadbiran moden. Itu pertama. Keduanya yang kait dengan soalan Aiman adalah kerana yang di Pembesaran ini telah memakai sistem pemilihan yang jauh lebih lama daripada pembentukan Malaysia yang baru muncul tahun 27 tu. Kerana proses pemilihan beliau pun dipilih secara proses kebulatan tadi.
iaitu melalui kebulatan 4 orang undang untuk mengangkat Yang di-Pertuan Besar. Jadi dipersetujuilah untuk Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Abdul Rahman dipilih menjadi sebagai Yang di-Pertuan Agong. Apa istimewanya, Aiman? Dah diangkat jadi sebagai agung, gambar diabadikanlah pula dalam wang kertas dan juga seterusnya lah yang lain-lain tu. Jadi itu memang sangat ada sejarah signifikan lah bahawa proses pemilihan Yang di-Pertuan Agong di Malaysia ni kerana mengambil inspirasi daripada Yang di-Pertuan Besar di Negeri Sembilan ni. Okey, silakan kalau ada soalan lagi. Kita ada satu lagi area ataupun bab yang kita nak masuk untuk kita nak jawab objektif kita punya forum ni kan. Ada tak soalan lain? Tu sekitar tahun bila? Tahun 1957. Okey. Baik, Okey, saya nak ada pergi satu- kepada okey. Ada satu lagi Masih, soalan. Daripada Fakrudi Kudin, Tuan Fakrudi Kudin, adakah perbezaan setiap luak berundang ini untuk melantik Datuk Undang ini? Kalau kita Okey. tengok, adakah di Undang Rembau tu ada tak perbezaan bagaimana pelantikan undangnya? Adakah dia berbeza dengan di Johor, di Rembau atau di Sungai Ujung? Atau Okey, baik. ataukah sama? Baik, kerana setiap luak ni adalah memiliki autoriti mereka masing-masing. Jadi sudah tentu seperti mana saya sebutkan tadi, istilahnya seadat tidak sersam. Setiap daripada luak ni memiliki sistem proses pengangkatan pemimpin mereka sendiri. Sebagai contoh, di Sungai Ujong yang sekarang ni popular, undang hanya boleh naik daripada waris kerana hulu. Di Johor, undang hanya boleh dipilih oleh datuk lembaga, yang tadi tu dipilih daripada anak buah waris kerana hulu. Yang di Johor oleh datuk lembaga daripada dipilih oleh datuk lembaga daripada kalangan waris Biduanda Bukit dan Biduanda Baruh, kalau tak salah saya. Kemudiannya Rembau juga begitu. Rembau ni ada daripada suku Biduanda juga, diangkat daripada datuk lembaga yang akan membuat pemilihan. Seterusnya Jelebu pun begitu juga. Maksudnya setiap daripada luak tu memang memiliki mekanisme mereka sendiri. Kenapa saya tak ketahui semua? Sebab terlalu haluslah dan seni. Ada nama Biduanda waris Bukit, Biduanda tu ada waris kerana hulu, tak mungkin saya nak dapat mengingat kesemuanya. Tapi yang sekadar yang saya pasti, mereka tu setiap daripada luak tu bukannya seragam untuk nak memilih, sebab setiap luak ni adalah berkemerdekaan sendiri, berdaulat sendiri, menentukan bagaimana proses mereka, bagaimana adat mereka berjalan, asalkan mengikut sistem berkebulatan yang telah pun dipakai oleh nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Dan bukan semua pengangkatan penghulu di Negeri Sembilan ni ataupun undang di Negeri Sembilan ni menetapkan suku Biduanda. Tidak. Teraci yang diketuai tertingginya penghulu luak Teraci, suku Seri Lemak Pahang, suku Solamak Pahang, bukan Biduanda. Gunung Pasir, Tanah Datar. Gunung Pasir ni luak kecil je, Tanah Datar. Jom pakai Biduanda, jempol Biduanda. Inas saya tak pasti. Satu lagi Ulumua Biduanda. Jadi bukanlah semuanya suku Biduanda. Saya tak pasti kenapa Teraci suku Seri Lemak Pahang, Gunung Pasir suku Tanah Datar. Saya tak pasti, mungkin ketika proses nak membentuk luak tu dulu mungkin ada tawar-menawar ke atau berunding ke, mungkin dilihat yang ni lebih ada jasa ke, okey diangkatlah keturunannya, maka dia diadatkan daripada garis suku dia ya, akan menjadi sebagai ketua di situ. Jadi saya harap Fakhruddin ni. Okey, seterusnya kita nak tamat 10:30 ni. Ada lagi ke? Okey, kalau tak ada saya nak masuk kepada objektif kita yang seterusnya lah, untuk kita nak bincangkan tentang perlawanan antara tradisi dengan moderniti. Untuk mereka yang mengikuti tentang sejarah perkembangan ataupun sejarah sains sosial khususnya lah, ataupun sejarah dunia, memang di seluruh dunia, tak kira lah di benua Amerika, Asia,
ataupun Afrika mana-mana sekali lah, hatta di negara Arab sekali, semua masyarakat tradisional berhadapan dengan satu gerak kuasa besar yang datang daripada luar. Gerak kuasa itu adalah dipacu oleh modernisasi ataupun sekarang ni globalisasi. Jadi dua-dua gerak kuasa ni telah pun datang untuk datang berikan tekanan kepada mana-mana masyarakat tradisional sekalipun. Jadi sehingga berlakulah apa yang dinamakan sebagai pertentangan antara tradisi dengan moderniti. Tradisi adalah kebudayaan masyarakat yang bersifat tradisional dan moderniti adalah yang datang daripada luar. Ada banyak kes di luar sama tradisi dan hati maknanya dilanggar oleh moderniti sehingga akan menghapuskan punya kepercayaan dan juga kebudayaan tradisional mereka, ataupun moderniti akan dipinggirkan. Banyak kes, contohnya suku Baduy di Indonesia. Mereka menolak moderniti. Mereka mempertahankan tradisi, mereka menganggap moderniti ni pakai lampu. Kalau datang ke kampung mereka tu bergelap, menolak pakai selipar, kena berhubung dengan alam, kena berinteraksi dengan alam, pakai kaki ayam saja masuk ke hutan. Tak boleh pakai baju-baju berwarna-warna, pakai adat mereka saja warna biru. Jadi ada kes yang menolak moderniti, ada kes yang menolak terus tradisi. Tapi di Negeri Sembilan ataupun di Minangkabau ni memanglah satu sampel yang sering dirujuk oleh banyak pengkaji-pengkaji di luar tentang bagaimana moderniti dan tradisi dapat disandingkan dan dapat digandingkan. Dan ini bukan mudah lah. Ini bukan mudah. Bahkan satu gerak kuasa lain, ini bukan moderniti, iaitu Islamisasi. Islamisasi kan bila mana Islam datang, Islamisasi ni membawa kepercayaan yang sahih dan juga kepercayaan tauhid, dan sudah tentu bagi masyarakat rasional yang seperti masyarakat Melayu, mereka dengan mudah boleh menerima keterangan-keterangan dan penjelasan bahawa Allah itu satu, Allah itu Tuhan, agama berperanan membentuk sebagai system of life, nizamul hayah. Kehidupan kita ni adalah kehidupan yang berperaturan yang datang daripada bentuk agama, dan bagaimana Islam datang di setengah-setengah kawasan ataupun tengah-tengah tempat aku Islamisasi sempurna. Itu dirujuk di Fatani. Boleh kata menghapuskan sehingga kepada keurat-urat akar kepercayaan Hindu-Buddha. Okey, pola yang kedua dirujuk dalam tulisan Datuk Siddiq Fadil adalah pola Islami syncretism. Syncretism ni adalah Islam datang, kemudian adat kebudayaan kuno ni kuat dan berlaku pembauran, persenyawaan dan membentuk semacam kepercayaan baru. Itulah dirujuk di Jawa. Ada kepercayaan kejawen. Kejawen ni adalah kepercayaan kebudayaan Jawa tradisional dengan Islam yang datang. Itu yang ada Jumaat Kliwon, ada kepercayaan kepada Ratu Nyai Blorong, Nyi Roro Kidul, penjaga laut, penjaga Gunung Merapi, ada di kunci Gunung Merapi, kepercayaan bagi sesajian tu kepada roh, kepada semangat nenek moyang dan sebagainya. Tapi kalau ditanya, jangan, mereka ni pantang kalau disebut bukan Islam. Mereka ni sangat pantang kalau disebut bukan Islam. Mereka ni disebut sebagai Islam KTP ataupun Islam di kartu tanda penduduk. Ini dirujuk di Jawa, sinkretis. Tadi Islamisasi sempurna, kedua sinkretis. Yang ketiga adalah pertembungan hebat antara adat dengan agama yang mana kedua-duanya dapat terus bertahan dan tidak ada yang terkorban. Dan itulah dirujuk di Minangkabau. Sehingga kan ada petatah menyebutkan adat, dahulunya adat bersendikan alur dan patut. Mana yang patut banyak menjadi alur dalam masyarakat itulah diadatkan. Adat itu kan peraturan kan. Peraturan diangkat menjadi sebagai peraturan dan norma masyarakat. Bila masuk Islam, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai, syarak mendaki, adat menurun. Adat dengan syarak itu digandingkan sebagai satu persenyawaan. Sehingga kan Hamka, saya pelik forum ni saya tak sebut nama Hamka. Di ujung-ujung baru sebut Hamka dalam buku dia, Islam dan Adat Minangkabau, dia ada merakamkan bahawa adat Minangkabau dengan Islam tu bukan seperti minyak dengan air. Sebab setengah-setengah orang fahamkan adat tu mestilah tidak rasional, ada khurafat, ada unsur-unsur tahyul. Tapi adat Minangkabau ni, seperti mana Hamka punya fatwa tu,
bukan seperti minyak dengan air, saling bertentangan, tapi seperti air dengan susu. Air dengan susu maknanya saling bersenyawa. Syarak mengatur, adat memakai, syarak mendaki, adat menurun. Jadi perhubungan antara syarak dengan adat tu sangat erat. Sehingga kalau dirakamkan dalam petatah petiti mereka sebagai contohnya, cala Allah tajam pun ada, tinggal dek bawa menyampaikan, syarak Allah adat pun ada, tinggal dek awak memakaikan. Menunjukkan keharmonian antara adat dengan syariat. Dan juga ada satu lagi petatah yang menyebutkan tasin dorong jajak menurun, tatukiak jajak mendaki, adat dia syarak jikok tasusun, bumi senang padi menjadi. Bumi senang padi menjadi. Jadi itu yang agak rumitnya untuk nak memisahkan adat dengan orang Minangkabau ataupun adat dengan orang Negeri Sembilan. Walaupun realitinya Aiman, Dr. Jufitri, orang Negeri Sembilan yang ada dalam live kita ni, ada Tuan Syirfan sekali saya tengok ni, pengamalan mereka di kampung bolehlah kata di hujung-hujung ataupun di nyawa-nyawa ikan dah sekarang. Ada yang tak kenal tanah pusaka mereka, tak kenal siapa Datuk Lembaga, Datuk Buapak, apa suku mereka pun mereka tak kenal. Dan ini tak dapat kita nak halang. Even saya sendiri pun tak dapat nak kesali. Kerana tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa globalisasi, modernisasi, urbanisasi. Dulu kan masyarakat pertanian, tinggal di tempat di kampung tu, mereka hubungan interpersonal, saling kenal mengenal. Jadi mereka ada masa dan ada kesempatan panjang untuk nak memelihara nilai-nilai tradisional. Hari ini tidak. Hari ini masyarakat heterogen. Orang suku Solamak tinggal di Bangi. Sebagai contoh saya. Secara adatnya suku Solamak, tapi tak tinggal di kampung. Tinggal di Bangi. Dr. JJ kata Somalenggang, tinggal di Pajam. Aiman, tak tahu saya, tinggal dekat USM, Pulau Pinang tu. Jadi itulah yang menjadikan adat hari ini sangatlah menghadapi dilema. Tapi satu-satunya yang mempertahankan adat ni adalah undang-undang tubuh ataupun perlembagaan. Itu yang menjadikan hari ini konflik. Di bawah dah tak berlangsung dengan begitu erat. Orang pun dah tak tahu dah, tiba-tiba jadi konflik ni pula. Sebab undang-undang tubuh memberikan kuasa kepada undang. Jadi pentafsirannya dah loose, dah longgar, dah boleh kata dah tinggal berapa persen dah, mungkin bawah 5% orang yang boleh faham. Jadi itu yang menjadikan kerumitan kerana tafsiran terhadap oral tradition itu. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah realiti tradisi antara tradisi dengan moderniti. Negeri Sembilan Minangkabau dapat mempertahankan kedua-duanya, tradisi dan moderniti. Dan tradisi mereka tu tak hanya tersimpan dalam muzium, dalam arkib, seperti mana setengah-setengah masyarakat dan budaya lain. Di Amerika Latin sebagai contoh, tradisi mereka bertutur dalam bahasa peribumi mereka hampir musnah kerana mereka memakai bahasa Sepanyol. Bila mereka hilang bahasa, mereka hilang kearifan. Itu sebagai contoh lah kolonialisme ataupun modernisasi datang yang menyebabkan tradisi habis dirempuh. Tapi Negeri Sembilan yang kita rujuk sebagai sampel kes malam ni dapat terus mempertahankan. Tapi sampai bila? Wallahualam. Dengan terjadinya konflik yang kita saksikan 2-3 minggu ni, saya ingat mungkin akan ada jugalah kesan besar terhadap adat. Mungkin ancaman terhadap apa-apa sajalah yang mungkin boleh berlaku. Sama ada mungkin kuasa pembesar adat tadi mungkin dihapuskan seperti mana yang berlaku di Melaka. Kan Melaka, Naning, undang luak Naning tu telah pun dipotong kuasa undang luak Naning dalam perlembagaan negeri Melaka tahun 1994. Adakah itu akan berlaku? Allahualam. Adakah ditanya kami ni, kita akan menjunjung dan mempertahankan kerana kita percaya adat Negeri Sembilan ni dia bukanlah adat kuno yang penuh dengan ritual, seremonial, tidak. Dia adat Islami. Itu sebab kita masukkan penjelasan oleh Dr. Jufitri tadi, al-adah al-muhakamat, iaitu sistem uruf tu boleh dihukum, boleh diangkat untuk menegakkan hukum. Jadi itu yang terjadi hari inilah. Terima kasih banyak. Saya minta maaf terambil masa panjang. Mungkin saya nak dengar juga ulasan daripada rakan-rakan kita yang lain kat sini. Ada Profesor Dr. Nasir, ada Dr. Ju sendiri kalau nak sampaikan, ada Ruqayyah dah pernah hadir ke Negeri Sembilan beberapa kali. Sama ada nak bagi nota tambahan ataupun
tanyakan soalan dan sebagainya. Allahualam, saya serahkan semula kepada moderator Aiman. Silakan Aiman. Okey, baik. Encik Hanafi, ada soalan daripada Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Nasir bin Saludin. Oh, Dr. Nasir kita apa? Ni, Aha. Dr. Nasir. Allah Rabbi, insyaAllah. InsyaAllah. Orang hebat daripada Negeri Sembilan ni. Dia bertanyakan apakah instrumen ataupun medium tradisional yang boleh kita memperjelaskan lagi hubungan antara Undang Yang 4 dan Yang Tuan dalam pemerintahan Negeri Sembilan itu sendiri. Okey. Sebenarnya Undang Yang 4 ni, mereka ni at par, kan? Prof kan? Mereka ni at par, setara. Jadi bila mereka ni setara, mereka mengangkat seorang yang dipertuankan. Dia hanya menjadi sebagai simbol di pemersatu saja kepada 4 luak berundang dan luak-luak lain ni untuk membentuk Persekutuan Negeri Sembilan. Itu namanya yang dipertuankan. Jadi apa mekanisme ataupun instrumen ataupun media mereka ini pun kita kena kembali kepada sejarah. Yang ini Encik Khairil Hisham, saya sangat hormati beliau punya kepakaran dan pengetahuan dia tentang sejarah Negeri Sembilan. Ada rekod Prof Nasir, ada seorang undang saja diperlukan untuk mengangkat Yang Tuan dan ada seorang undang saja diperlukan untuk menurunkan Yang Tuan. Ini dalam sejarah abad saya ingat 18 kisah Yang Tuan Antah, mungkin Yang Tuan Sati boleh dirujuk. Maknanya hubungan mereka tu hubungan yang macam dibezakan hanya didahulukan selangkah, ditinggikan seranting saja. Autoriti undang ni sangat kuat sebenarnya untuk mengangkat dan menurunkan, dan sejarah telah ada dirakamkan. Cuma saya tak ingat persis tuan-tuan, saya minta maaf, saya tak ingat persis, tapi saya dah berforum dengan Cik Khairil Hisham, kurator galeri Tuanku Jaafar. Beliau merakamkan ada 2-3 peristiwa sejarah, hanya cukup seorang undang saja untuk menurunkan Yang Tuan. Dan ini telah pun dirakamkan dan dimaktubkan dalam undang-undang tubuh, yang mana tindakan untuk menurunkan Yang Tuan ni boleh dibuat oleh sekurang-kurangnya 3 ataupun alamak, Dr. Jung kena bantu saya ni Dr. Jung, sebab ini perkara fakta undang-undang. Jadi maksudnya tidak memerlukan majoriti 4-4 pun. Maksudnya tak memerlukan majoriti 4-4. Asalkan ada baki undang yang hidup tu boleh diambil kuasa untuk menurunkan. Tapi kita kena ingat perkara 10 menetapkan syarat-syarat pula untuk diturunkan Yang Tuan. Syaratnya pokok tuli, tak boleh melaksanakan pemerintahan dah, uzur. Kemudian pula melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan agama dan adat istiadat. Yang ini Okey. Terima kasih Tuan Muhammad Hanafi. Apa yang saya masukkan instrumen tadi yang banyak pihak abaikan, ya. Saya pun dah lama buat kajian ni bersama dengan arwah Profesor Datuk Paduka Datuk Rosli lah, ya kan. In fact saya pun jadi mentor kepada beliau lah, tapi Allah lebih sayang ambil dia dululah, kan. Sebenarnya dari segi sejarah maklumat-maklumat yang ada tentang sistem pemerintahan di Negeri Sembilan ini, ya, amat kurang, ya. Sebab sejarah bukan ditulis oleh orang kita. Sejarah ditulis oleh Winstead, kita ditipu oleh Winstead, dan Tun Sri Lanang pun dia berpihak kepada British juga, pihak British juga. Apa yang saya masukkan di sini ialah kalau di negeri barat, di London, mereka menggunakan common law. Common law maknanya undang-undang tidak bertulis. Sebab itu saya merujuk juga kepada mentor saya, Tan Sri Dr. Rais Yatim. Ini selalu berhubung bahawa apa yang kurang ialah penulisan tentang perlembagaan setiap undang itu. Perlembagaan tata cara ataupun prosedur perlembagaan. Jadi dia berbentuk common law. Jadi bila bentuk common law, dia boleh berubah-ubah, bergantung kepada kemahiran orang mengingat. Kalau Al-Quran pun apabila Khalifah Umar
kata tulis, barulah ditulis. Kalau tidak kita macam tu jugalah. Tak boleh ingat Jadi apa yang saya masukkan sini ialah satu perkara yang diturunkan daripada ranah Minangkabau ataupun tanah Minangkabau, sebab adat Minangkabau asalnya ada pepatin adat Minangkabau. Apabila dibawa ke Melaka, dibawa belayar ke Melaka melalui Datuk Pepatih Nan Sebatang dan Datuk Temanggungan, dia mula masuk di Naning. Di Naning Jadi dia kahwin dengan anak Datuk Batin di Naning lah. Batin di Naning kat situ. Jadi di situ sudah ada simulasi, ada menyemondo kat situ. Jadi lepas tu dia pergi Rembau, dia pergi Sungai Ujong, dia pergi ke Johor dan juga Jelebu. Jadi yang mereka selalu amalkan, saya sering bersama arwah ke sana dan tahun lepas selepas beliau meninggal, saya pun pergi ke sana menghadap Sultan Pagaruyung Sultan Pagaruyung. Apa yang diamalkan di Minangkabau adalah tambo. Tambo. Sebab tu dia ada tambo alam Minangkabau. Di Naning ada tambo alam Naning. Kemudian di Negeri Sembilan tak ada tambo. Dia ada teromba. Teromba, babat itu sama. Jadi semuanya peraturan, semuanya adat, semuanya ritual-ritual tu disebut di dalam teromba. Dalam teromba. Ini amat menarik Sebab saya bantu seorang pelajar bekas belajar kepada arwah adik saya lah. Saya bidang matematik dan bisnes. Jadi bila saya kena menyelia PhD, tahap PhD, tajuk dia adalah nilai-nilai sejarah, kearifan tempatan dan nilai-nilai Islam di dalam teromba. Sebagai satu bukti ketamadunan, bukan bukti ketamadunan, bukti bukan tamadun ni bukan tamadun, dia ada satu lagi saya lupa. Kemudian sekarang ni tesis itu sudah diterima dan saya dapati penulisan tesis itu amat baik, menceritakan teromba ni menceritakan sejarah. Begitu juga dengan amalan-amalan yang ada di undang yang 4 ni, kecuali undang Jelebu, dia dah siap dia punya penulisan ada pun buku akan dilancarkan tak lama lagi. Yang lain ada lagi. Jadi dalam teromba ni dinyatakan undang-undang, peraturan-peraturan, proses-proses, proses pelantikan, perlakuan, berbagai-bagai lah yang dijadikan amalan dalam adat itu diceritakan dalam teromba. Ini asalnya daripada Minangkabau. Jadi Minangkabau tu dia akan, bila dia bercakap tu dia tak ada pegang buku apa, dia bercakap ya, Datuk mamak, nenek semua macam ni ceritalah semua. Dia berdasarkan kepada metafora alam itu. Jadi yang ini amat kurang. Jadi kalau kita dapat setiap undang ini ada penulisan dia, amat baguslah. Jadi tidak boleh dipertikaikan sebab ada bukti. Bila tak ada ditulis itu, yang pihak ni cakap ni, si A cakap ni, si B cakap betul. Yang waris ni cakap ini, cakap itu. Jadi tidak ada keselarian dan diturunkan besok lain pula berubah. Sebab adat ini asalnya adalah muafakat. Muafakat itu kata kunci dia. Bila muafakat itu sudah ada, kita boleh ubah adat, boleh ubah peraturan-peraturan. Itu kena muafakat lah. Muafakat lah. Itu yang saya kata tadi. Apabila menerangkan hubungan di antara undang yang 4 dengan
Yang Tuan ini dia amat rapat, dia amat rapat. Sebab Yang Tuan memanglah dia lambang kepada kedaulatan dan perpaduan, ketua negeri dan agama, pelindung adat dan rakyat, pemerintah berdasarkan adat dan perlembagaan kembali kepada adat. Jadi undang yang 4 ini, Jelebu, Sungai Ujong, yang sini Jelebu, Johor, Rembau, dia adalah menerangkan tentang hubungan dia itu adalah legitimasi timbal balik, mutual legitimasi antara undang dan Yang Tuan. Mereka dua pihak ni saling memerlukan. Semak dan imbang, check and balance berlaku. Konsensus dan muafakat, consensus and deliberation tu perlu dibuat, dijelaskan. Jadi saya lebih tertarik untuk penyelesaian krisis ini perlu ada forgive and forget. Jadi kita berbaik-baik semula supaya lupakan yang lama tu. Pemaaf-maafan. Sebab ini amalan yang lama, amalan yang dah lama kita gunakan. Kalau kita gunakan kuasa politik, dia jadi berbeza. Sebab dia ada pengaruh, dia nakkan kuasa apa semua. Jadi saya berdiam diri, saya tidak menyampuk, tidak mengeluarkan apa-apa statement di dalam media sosial sebab lagi mengeruhkan suasana. Sebab apa, orang luar lagi tak boleh campur. Kadang-kadang saya tak nampak inisiatif tu dibuat oleh kedua-dua parti ni, kedua-dua pihak ni. Mesti ada perundingan yang sentiasa berjalan, bergerak. Jangan tunggu dan lihat. Sebab krisis ni amat besar, amat parah. Kalau dibawa ke mahkamah pun, saya rasa pihak hakim pun yang bijaksana, mungkin dia tidak tahu tentang selok belok adat istiadat ini, hubungan ini, kecuali dia dah belajar adat. Bayangkan, mungkin akan membuang masa, ditolak begitu saja. Jadi saya haraplah pada rakan-rakan yang ada pada malam ini dan juga lead by saudara Mat Hanafi, supaya kita memikirkan satu kelompok yang boleh diguna pakai untuk merundingkan kembali kedua-dua pihak ini. Mestinya mereka yang dikenali oleh dua pihak dan juga ada ilmu yang baik tentang adat dan tidak ada kes-kes yang besar lah. Tak ada kes-kes langsung lah. Jadi mereka yang boleh kata berkecuali, tidak berpihak di mana-mana. Ini terkait dengan tromba tadilah. Baik. Itu dari saya. Terima kasih banyak Dato'. Saya sambut baik juga saya memahami soalan daripada Dato' tadi. Maksudnya memang jelas kita di setiap luar ni yang paling lengkap saya Dato', sekadar pengetahuan saya cetek inilah Tambu Alam Naning. Yang jelas disebutkan daripada fasal pertama sampailah fasal terakhirnya bagaimana proses pelaksanaan adat istiadat dalam luar Naning tu. Tapi saya melihat kejadian di Negeri Sembilan ini adalah ekoran kejadian di Melaka. Apabila tahun 1973-74, Ketua Menteri Melaka masa itu Tan Sri Rahim Tamicik, dia bawa undang tubuh, dalam undang tubuh Melaka itu perkara 34. Masa itu kedudukan undang Naning itu, Pengulu Naning itu amat bagus sebab kita ada kesan sejarah daripada awal-awal lagi Dolsain apa semua tu ya. Dolsain tu saya punya moyang lah, suku Semelenggang moyang. Kemudian diubah undang tubuh itu, jadi Naning sekarang ni tidak ada penghulu. Jadi ramailah orang claim dia jadi penghulu, sampai 10 orang jadi penghulu. Bagi anugerah Datuk semua kan. Tetapi kesalahannya berlaku di Kerajaan Negeri Melaka lah. Sebab
Naning sebahagian daripada Negeri Sembilan. Adat pepatih diamalkan oleh penduduk itu. Sekarang ini adat pepatih macam tak dihargai. Macam tidak menghargai sejarah. Sejarah yang amat besar. Boleh menjadi orang kata educative history kepada masyarakat, pada orang-orang muda-muda sekarang ini. Di bagaimana dosen melawan dengan British, apa melawan dengan British kan. Itu. Jadi sekarang ni dikaitkan dengan undang-undang tubuh Negeri Sembilan pula. Ya. Saya lihat kat situ. Baik. Terima kasih banyak Datuk. Jadi kita take note apa yang disampaikan tadi, tapi memang jelas instrumen antara proses penentuan dalam proses adat ni, itulah dia tidak ada manual bertulis yang dirujuk ataupun piagam yang dapat diseragamkan, tapi memang akan sangat sukar kerana setiap daripada luar ni mereka memiliki manual pelaksanaan proses adat mereka sendiri, yang mana itu kena ada persetujuan bersama lah untuk kita bersetuju ini adalah proses di Johor, diproses di Sungai Ujong, diproses ni untuk nak mengelakkan hal-hal pertindihan dan juga perselisihan lagi berlaku. Kalau kita lihat dari segi orang kata local wisdom, kearifan tempatan, sistem inilah yang mencerminkan kearifan tempatan, ya, di mana kebijaksanaan kolektif yang mengutamakan keharmonian melalui musyawarah, di mana kedaulatan bukan sekadar pemerintah yang mutlak, tetapi melainkan sebuah kontrak sosial yang disetujui bersama menjamin keadilan serta kestabilan jangka panjang seluruh masyarakat. Jadi prinsip orang kata tadi musyawarah, tolak ansur itu kena ada lah. Tapi bila ada prinsip dahaga dahagi, apa yang berlaku di arwah Datuk Undang Johan Johor dulu, 14 pertuduhan. Antara pertuduhannya yang jelas adalah dahaga dahagi pun ada. Dahaga dahagi pun ada, ya. Dahaga dahagi ni maknanya dengki khianat. Itu pasal Datuk Undang apa pun dipecat. Kemudian kesian saya. Saya di Melaka dulu setiap minggu saya ziarah dia. Dia sakit kan. Kemudian itulah benda-benda apa ni, kearifan tempatan ini patut dijaga, dilindungilah. Sebab apa? Hanya kelompok yang mengamalkan adat pepatih saja yang ada benda ini. Terima kasih. Okey, sama-sama. Saya rasa mungkin itu saja saya punya sesi. Terima kasih banyak Prof kerana memberikan masukan tambahan. Terakhir sekali lah saya nak sebelum saya serahkan kepada moderator untuk nak buat penutup. Sekejap adik. Okey, baik. Sebelum saya serahkan kepada Aiman, mungkin ada soalan lagi, Man? Ya, ada soalan berkenaan dari sudut pengamalan ataupun penghayatan lah, local wisdom ataupun kearifan watan dalam konteks Negeri Sembilan ni. Kearifan kita terhadap pengamalan adat pepatih itu sendiri. Tetapi bagi kami di generasi muda, kami sedang mengalami satu zaman di mana kita ditarik oleh arus pemodenan itu sendiri, sehingga kita tersasar jauh lah daripada kearifan ataupun nilai watan itu sendiri di dalam konteks Negeri Sembilan. Jadi bagaimana caranya untuk kita hidupkan semula pengetahuan, pengamalan serta kesedaran dalam bab ini dalam kalangan anak muda. Mungkin daripada sistem itu sudah dilindungi di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan dalam menobatkan sebagai adat pepatih termaktub dalam perlembagaan, tetapi di peringkat bawahnya, di peringkat individu itu sendiri, kalau dalam istilah bahasa dakwah dia, kita ada maratib amal kan, daripada individu, keluarga, masyarakat dan terus kepada kerajaan dan sebagainya. Tetapi pemumbukan adat itu sendiri dalam kalangan anak muda, bagaimana caranya kita nak mengembalikan semula? Mungkin tak perlulah kita nak berpakaian seperti orang lama dahulu, tetapi nilai budaya seperti kalau dulu orang Minangkabau suka pergi kalau bak kata Ustaz Abdul Somad lah kan, bodoh-bodoh orang Minang pun dia tahu mengaji dan bersilat, dan dia sejak kecil sudah
dididik ataupun dibesarkan di surau lah dan sebagainya. Bagaimana Encik Nafi? Wah, ini soalan yang sangat payah ni sebenarnya. Dia saya bukanlah pesimis, tapi saya cuba cakap daripada sudut realitinya. Dulu adat ni mengatur kehidupan masyarakat tradisional yang tak kompleks, tapi hari ini masyarakat dah sangat kompleks. Dulu masyarakat ni homogeneous, masyarakat bertani, masyarakat satu etnis yang sama, tapi sekarang ni masyarakat dah kompleks, dah urban, dah heterogen. Jadi adakah adat ni masih lagi dianggap sebagai relevan ataupun dianggap sebagai mandatory dalam kehidupan masyarakat? Itu yang kita kena ciptakan. Dulu memang mandatory lah, sebab mereka berinteraksi dengan bahasa yang sama, memakai sistem ekonomi yang sama, sosial yang sama, tapi this time mereka dah tinggal, contohnya kan Aiman di Pulau Pinang, saya di Bangi. Kalau saya tak memahami adat atau tak mengetahui pun, tak ada apa-apa kesan kepada saya, contoh. Sebab apa? Saya tinggal di luar daripada tanah adat. Tapi dulu tidak. Dulu menjadi kewajipan. Jadi kalau kita nak ciptakan, saya punya pandangan, memang kita kena ciptakan demand terhadap adat tu. Maksudnya, kita lah kena ciptakan ada nilai komersial pada adat tu. Sama ada dia boleh menjadi sebagai alat ekonomi ataupun dia boleh, sebab orang hari ni cakap, dia nak memahami adat macam mana? Dia PTPTN pun habis belajar nak kena bayar. Tak sempat nak fikir tentang adat. Nak settlekan hutang pun tak boleh settle. Jadi saya bukan pesimis, tapi saya cakap realiti. Saya memang penuh-penuhnya mencintai kalau boleh kita nak mempertahankan dia sampailah kehidupan moden hari ni. Tapi realitinya dekat luar tu, seperti mana kata Datuk Nazri Kasim lah, dia anak-anak muda sekarang tak ada apa-apa yang menghambat mereka ataupun yang mengikat mereka untuk mereka berkewajipan mengetahui. Jadi macam mana cara untuk kita nak mengikat dan menjadikan mandatory mereka dah mengetahui tentang itu yang patut ditimbulkan, kan? Macam mana untuk orang menghargai adat parti ni? Adakah mereka tahu bahawa dalam adat parti ni ada kekayaan demokrasi yang luar biasa, yang lebih tua daripada common law 1066. Adat Minangkabau ni berlangsung jauh sebelum daripada itu lagi, tapi itu tak bagi mereka makan nasi, tak bagi mereka ni. Jadi saya punya pandangan praktis adalah re-educate anak-anak Negeri Sembilan ni. Tapi berapa ramai lagi yang tinggal kat Seremban dah tak tahu dah kampung asal mereka ataupun dah tidak pakai suku, kahwin dengan ibu bapa mereka orang luar dan sebagainya. Jadi itulah dilema-dilema. Saya setuju dengan pandangan Cik Muhammad Nafi itu. Kalau di tanah Minangkabau, mereka wajibkan subjek adat Minangkabau ini dalam sistem pendidikan dia. Saya dah bergerak dengan Dr. Karim, seorang pensyarah di IPG Raja Melewa. Dia telah menubuhkan satu institut adat Pepatih. Jadi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi lah. Tetapi apa yang perlu ialah education tadi, educate. Sampai saya sarankan dulu, saya pernah menjadi ketua kampung dulu setahun 2018 sebelum saya kembali menjadi profesor balik apabila saya lihat masyarakat tidak berminat tentang adat inilah, di mana saya sarankan kepada SUK masa itu supaya setiap kaki tangan kerajaan dia ada peperiksaan, dia kena lulus, ambil kursus dan lulus peperiksaan tentang adat, sebab dia akan berhubung dengan masyarakat di dalam adat pepatih. Kalau dia tak tahu adat, itu maknanya dia langgar adat. Penghulu pun dah kena ambil kursus. Begitu sebab ini amat penting. Jadi soalnya sekarang ni bagaimana untuk menjawab Aiman cakap tadi, soalan Aiman ni, macam mana kita nak memperkasakan institusi adat ni semula. Sebab yang penting. Dia punya ikatan adat Pepatih ni adalah pusaka tinggi. Apa dia pusaka tinggi? Tanah adat itu dimiliki oleh suku, tanah adat itu tak boleh digadai, tak boleh dipinjam, tak boleh dijual, tak boleh dilelong, tak boleh. Itu pusaka perut, pusaka suku. Begitu ya, itu bagikan kepada orang perempuan.
Ada kes-kes yang bila diambil dan dijual itu maknanya menderhaka lah kepada mensabotaj lah suku itu. Jadi Saya tambah sikit tu. education ini yang penting. Saya tambah sikit, dulu dia dalam adat Minangkabau ni dia ada surau jadi sebagai instrumen pemindahan nilai dan pemindahan warisan. Anak lelaki pergi ke surau ke masjid, tak duduk di rumah. Macam itu. Jadi di surau ni dibimbing pula oleh mamak ataupun nenek mamak mereka. Dalam konteks kita dibimbing oleh bosar wari ataupun buapa, tapi itu tak berlaku di Negeri Sembilan. Jadi pemindahan nilai dan pengetahuan adat, sebab saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan semua, adat ni, pepatih ni, ya Allah, dia memang tak boleh difaham dengan 1-2 buku je. Memang rumit. Kalau saya sendiri sebutkan rumit ni, bagaimanalah tuan-tuan dan perempuan yang mungkin tak banyak peluang dan kesempatan untuk nak terlibat dengan adat ni kan. Jadi saya nak bagi tahu memang dia akan sangat bermasalah dalam pengamalannya di masa depan kerana proses pemindahannya itu yang dah terhimpit ataupun dah tersepit dan tidak banyak lagi ruangnya. Tak ada lagi orang kampung yang cerdik pandai. Tak, orang kampung saya tengok sekarang ni pun tak ada yang wati lah. Kalau wati pun mungkin seorang dua je lah. Itu pun dah terputus-putus. Datuk-datuk buapak, datuk-datuk lembaga pun memindahkan, menjalankan adat istiadat pun dah baca teks. Baca teks. Dia tidak ada lagi hafalan dan ingatan. Itu akan menjadikan Aiman agak sukar lah untuk kita nak pastikan adat parti ni dapat dilangsungkan murni dan juga bukanlah sempurna tu sifat Allah, murni dan smooth, lancar. Wallahualam, saya rasa mungkin itu saja Iman, kita sebutkan kita akan berhenti 10.30, sekarang dah 10.43. Saya nak serahkan kepada Aiman, tapi sebelum tu saya nak tutup sedikitlah. Saya rakamkan penghargaan kepada pihak dakwat kanan, Pepins, Dr. Ju dan semua sekali. Saya nak buat disclaimer kat sini. Saya ni tuan-tuan kok umur baru setahun jagung, kok darah baru setampuk pinang, kok urat baru selilit telunjuk. Bercakap belum pandai, berjalan pun belum jauh. Pengalaman pun belum lueh. Ibarat belalang lanjung hinggap di topi bandar nak memikul bahu runtuh. Pikul bahu kiri runtuh, pikul bahu kanan runtuh namun ditarik dihelak jua. Jadi topik ni berat dan juga rumit dan juga saya bukan ahlinya. Bukan ahli undang-undang, bukan ahli sejarah budayawannya ke. Cuma saya cuba nak bawa satu perspektif bahawa apa yang orang kata, orang kata, kenapa adat ni nampak cantik di atas kertas tapi hari ni hanging lagi, undang pun tak dapat nak turun dengan yang tuan pun tak nak ni, kerajaan negeri pun kena pecat. Jadi saya ingat, saya datang ni, tujuan kita ni untuk nak bagi sedikit naratif yang rasional dan saya takkan memaksakan pandangan. Tuan-tuan boleh menilai bahawa inilah proses demokrasi kuno di Negeri Sembilan ni yang berjalan tu sangat panjang dan juga bercampur baur. Ada orang aslinya, ada adat benarnya, ada yang berdiri sendirinya, ada dijalankan oleh anak buah, waris kerana hulu, ada datuk lembaganya yang menentukan. Jadi semua inilah yang menjadikan adat parti itu indah. Kalau dilihat indah, rumit kalau tuan-tuan lihatnya rumit. Saya pun tak pernah ada halangan tuan-tuan nak lihat dia payah ke, indah ke apa sebagainya sebab kita ni kan pengamal demokrasi. Negeri Sembilan mengamal demokrasi kuno. Jadi kita pun mengamalkan demokrasi terpulanglah pokok dek. Kita lah nak menilai macam mana. Tapi bagi saya sebagai anak tempatan Negeri Sembilan, saya akan mempertahankan dan memberikan penghargaan besar kepada kearifannya tu. Kearifan kunonya tu ataupun kearifan watannya tu yang jauh lebih awal daripada common law 1066 yang 3 tahun lebih tua daripada United States of America dan juga yang lebih sama nilainya dengan demokrasi, proto-demokrasi yang berlangsung di Greek yang berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Allahualam, terima kasih 20 orang yang masih bertahan. Saya serahkan kepada Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Hanafi atas perkongsian dan komunikasi dua hala bersama dengan 20 orang peserta yang hadir pada hari ini. Dan saya daripada pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang sanggup melapangkan masa dalam mengangkat kearifan lokal
ataupun local wisdom, dan moga ini boleh memberikan bermanfaat kepada kita semua dalam konteks kita dapat memainkan peranan masing-masing dalam segmen pendidikan, dalam segmen aktivisme maupun yang sudah berada di peringkat siasah, dalam kita sama-sama berganding bahu dalam menyelesaikan krisis ataupun yang krisis adat yang berlaku di negara kita. Dan seterusnya saya harap semua dapat kita bersama-sama tawaduk ataupun tabayun untuk kita menelusuri semula perkaitanan adat ini dan bagaimana kita nak memperkasakan demi pembangunan ataupun kemaslahatan ummah kita di Negeri Sembilan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung